Okey. Untuk RCBO kita pakai C20 kepekaan 0.01. Okey. Ini kita boleh test trip button lah. Okey. Okey, trip. Ini pun trip. Okey. Dia tak boleh angkat macam ni. Kena tekan dulu. Angkat. Okey. Ini pun sama. Okey. Terbaik. Progress yang last kali kita akan sambung kabel water heater yang terakhir lah. Okey. Kita menggunakan kabel 4mm dan kita tak akan looping dengan mana-mana plug. Okey. Itu standard ST. Okey. Soket yang kita buat pun hanya maksima 3 sahaja. Walaupun untuk kegunaan low M. Okey. Yang ni untuk water heater 1, 2, 3. Yang last kita akan sambung untuk kabel ni lah. Okey, bye-bye.